sebelum kita sampai rumah tu, kita singgah Sat. Ada satu barang baru sampai, aku nak try hari ni. Ni dia, telescopic rod. Aku beli 2 set. Yang ni spinning punya, tapi hari ni aku nak try yang BC punya. Aku beli telescopic ni berapa? Senang kita nak bawa pergi mana-mana. Naik motor pun kita senang bawa. Harga dia murah je. Aku beli dekat Shopee. Link aku dah bagi kat atas. Dan yang paling penting, dia punya design dia cantik guys. Okay lah, jom kita try dia. Nak panjangkan rod ni tak susah pun. Kita just tarik macam ni je. Lepas tu kita ketatkan last sikit. Ni pot yang aku dapat ikan haruan last hari tu. Dia punya ayak pun dah makin surut dah. Kita try je lah. Aku ingat aku nak pakai SP je. SP aku pakai ni SP Sawadi saiz 6cm. Okay, rod ni ringan so senang nak baling. Dia punya action depan paling hujung pun sedap juga. Taklah keras sangat. First time guna ni kekok juga lah. Tapi okey lah. Baling pun tepat je, tak ada miss pun. Makan geng, makan. Yes. Capi curut je geng. Curut je. Kena mata pula geng. Ni kena buat balik tak boleh nak lepas. Kalau lepas pun mampus je ni. Kita bersiang buat kering je. Ni SP killer lah. Warna ni paling dia suka.